Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak makan samyang roast. Samyang ni ada yang sponsor Najwa, ada akak tu sponsor Najwa. Dia tak boleh makan samyang sebab dia gastrik. So dia nak Najwa yang makan. Dia macam request lah macam tu, tapi dia tak nak Najwa tunjuk nama dia. So Najwa makan dan Najwa bagi tahu Jian dia sponsor gitulah. Lepas tu kat sini ada tobiko. Najwa tambah tobiko sebab jarang juga makan tobiko ni. Apa kata kita tukar macam tu dia punya topping. Gitulah. Lepas tu ada salad juga. So kepada yang mahu tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload. Tanpa melengahkan masa, jomlah kita mula. Bismillah. Guys, kalau korang ada bunyi lagu tu Najwa minta maaf ya. Najwa risau copyright je sebab ada orang buka lagu. Gitulah. So jomlah kita mula rasa. Samyang ni pekat sangat tau. Najwa buat Najwa tambah susu cair. So dia jadi memang pekat gila lah. Tu basah-basah lagi korang. Basah-basah, panas-panas. Wih, memang layan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia tu manis. Manis ni apa ni? Dia punya carbonara tu memang sedap gila korang. Pekat-pekat. Sumpah sedap gila. Basah-basah pula tu. The end rasa dia. Dia creamy. Dia tak pedas sangat tu. Dia manja-manja sebab Najwa tambah susu cair kan. So Najwa nak rasa dia punya tobiko ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah sedap dia rasa manis-manis macam tu yang ni. Tobiko. Ini Najwa buat 3 pack. Najwa tak tahulah boleh habis ke tak. Najwa takut muak je sebab ni dia sangatlah pekat ya. Sangat creamy gitu. Sedap gila korang. Sedap gila. Bila letak ni semua dalam mulut kan, dia rasa bila gigit tu macam pecah dia punya yang kat dalam tu. Isi apa tak, telur ikan kot dia rasa. Dia manis-manis macam tu. Memang sedap.
Alhamdulillah guys, Najwa rasa dah kenyang sangat-sangat. Ya, memang sedap menu kali ni. Dia tak pedas sangat, tapi dia creamy, pekat, masin sikit-sikit. Dia punya carbonara tu sumpah sedap gila. Korang makan dengan tobiko ni, rasa dia makin ngam lah. Sebab tobiko ni pun dia ada rasa manis-manis macam tu. Lepas tu dia punya inti pun sedap. Najwa suka sangat-sangat. Alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. So sampai di sini saja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sahaya.